Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Proses operasi evakuasi membawa pulang rakyat Malaysia dari zon konflik di Asia Barat bermula hari ini melalui penerbangan khas Malaysia Airlines ke Jeddah, Arab Saudi. Misi membawa pulang sekumpulan rakyat Malaysia yang sebelum ini terkandas termasuk Syria, Jordan dan Qatar. Selain 5 warga Thailand yang juga ahli keluarga kepada rakyat Malaysia yang terkandas. Pesawat berlepas pada 4.10 petang dari KLIA sebelum berlepas pulang ke tanah air pada 10.20 malam dan dijadualkan tiba di KLIA tengah hari esok. Bekalan barangan asas musim perayaan mencukupi walaupun wujud kebimbangan kesan konflik Asia Barat kepada bekalan import. Sumbangan itu, Menteri KPDN menasihatkan rakyat tidak membuat pembelian panik menjelang Aidilfitri. Pemantauan semasa terus dilakukan KPDN bersama-sama kementerian berkaitan bagi mengenal pasti sumber alternatif jika negara terpaksa menghentikan ekspor. Sementara itu, skim harga maksimum musim perayaan akan dilaksana dari 14 hingga 28 Mac melibatkan 27 jenis barangan berbanding 26 pada tahun lepas. Antara barangan itu bawang kuning dan bawang merah, bawang besar, cili merah, kacang panjang, sawi hijau, santan kelapa dan kacang dal iaitu item tambahan tahun ini. Penguatkuasa KPDN akan membuat pemantauan serta penguatkuasaan bagi memastikan kepatuhan semua pihak terhadap Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Inisiatif Perantara Rujukan Intervensi Sokongan Maklumat dan Advokasi untuk Wanita PRIS Manita dilancarkan bagi memudahkan akses kepada perkhidmatan sokongan dalam menangani isu kekeluargaan termasuk keganasan rumah tangga. Perdana Menteri berkata PRIS Manita berperanan memudahkan akses kepada perkhidmatan lebih cekap, pantas selain menyediakan tawaran sokongan lebih menyeluruh kepada wanita. Beliau berucap pada Majlis Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2026. Kenaikan grade pembantu takbir akan dilaksanakan secara berperingkat dengan mengambil kira pelbagai syarat kelayakan. Mengesahkan perkara itu, Ketua Setiausaha Negara berkata antara syarat kelayakan ditetapkan ialah tempoh berkhidmat, kelayakan akademik serta penyertaan seseorang pembantu takbir dalam kursus kenegaraan yang dikhususkan. Katanya lagi mereka yang memenuhi syarat dalam masa 6 bulan akan dinaikkan grade pada Januari tahun depan. Program Fellow Perdana di bawah KBS kembali dilaksana pada Jun tahun ini. Menterinya berkata 63 graduan daripada institusi pengajian tinggi awam dan swasta dalam dan luar negara akan dipilih untuk program penempatan selama 4 bulan di 31 kementerian atau pejabat KSN selama 4 bulan melalui pendekatan mentor-mentee. Peserta akan menerima allowance bulanan antara kadar pegawai Mastep grade 9. Permohonan dibuka kepada belia berumur 18 hingga bawah 30 tahun bermula 10 Mac hingga 24 April. Satu sindiket penipuan antarabangsa didalangi warga Cina tumpas menerusi operasi bersepadu antara SPRM dan pihak berkuasa Cina. Operasi Op Dragon menyasarkan rangkaian sindiket dipercayai menjalankan penipuan rentas sempadan yang berpangkalan di beberapa negara termasuk Malaysia. 16 suspek utama warga Cina dipercayai bertindak sebagai ringleader sindiket turut ditahan. Pelbagai aset dianggarkan bernilai 3.5 juta ringgit disita, antaranya kereta mewah, jongkok emas dan wang tunai pelbagai mata wang. Ahli Parlimen Muar dibenar meneruskan rayuan di Mahkamah Persekutuan berhubung keputusan kerajaan menghentikan peruntukan kepada Parlimen Muar. Panel 3 hakim membenarkan permohonan itu selepas mendapati ia memenuhi syarat minimum di bawah Seksyen 96 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Rayuan turut difailkan bersama 3 pengundi Parlimen itu yang mencabar tindakan kerajaan menarik balik sebahagian peruntukan kepada kawasan itu. Kes difailkan terhadap Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia. Sebuah premis kedai emas di Jalan Masjid India dikenakan kompaun oleh KPDN Kuala Lumpur kerana gagal mempamerkan harga emas tulen dengan jelas kepada pengguna. Pengarahnya berkata alasan diberikan peniaga ialah harga kerap bertukar iaitu turun naik. Terdahulu 10 kedai emas di sekitar Jalan Masjid India diperiksa bagi memastikan ketulinan menjelang perayaan Aidilfitri. Tindakan akan diambil ke atas mana-mana pihak yang membuat perihal dagangan palsu mengenai kandungan, jenis atau nama mengikut Seksyen 5-1-C Akta Perihal Dagangan 2011.
Seorang pejabat awam kerugian lebih RM300,000 dipercayai menjadi mangsa penipuan dalam talian yang menyamar sebagai pihak berkuasa. Ketua Polis Pahang berkata mangsa turut dimaklumkan mempunyai waran tangkap berkaitan kes pengubahan wang haram serta rasuah. Dia kemudian ditawarkan penyelesaian membuat bayaran ikat jamin daripada individu yang menyamar sebagai pegawai timbalan pendakwa raya. Mangsa mula berasa curiga pada Januari lalu selepas menerima surat memintanya hadir ke Mahkamah Tinggi Kuantan berkaitan notis kebangkrapan. Mayat seorang lelaki ditemukan terapung di Sungai Kelantan berhampiran Jambatan Tendong Pasir Mas pagi tadi. Mangsa dipercayai berusia dalam lingkungan 30-an itu ditemukan oleh orang awam. Anggota bomba yang tiba di lokasi mendapati mangsa masih dalam keadaan terapung. Mangsa diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk pengesahan sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. 16 individu dikesan melakukan kesalahan tidak menghormati Ramadan sepanjang Op Rahmah Ramadan at Labuan oleh Jabatan Agama Islam Raya Persekutuan Labuan bermula 1 hingga 19 Ramadan lalu. Operasi dilaksanakan di beberapa lokasi tumpuan termasuk premis makanan, pantai dan taman rekreasi, pasaraya serta kawasan industri. Siasatan mengikut Seksyen 15 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 Akta 559. 5,000 peluang pekerjaan kepada veteran ATM disasarkan menjelang 2030 menerusi program Lindung Kerjaya My Future Jobs Wira. Ia hasil MOU antara Perhebat, Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia dan Perkeso. Menteri Pertahanan berkata program dijangka memberi manfaat kepada ribuan veteran ATM dengan menyediakan laluan kerjaya baharu yang lebih sistematik dan berdaya saing dalam pelbagai sektor industri. Agenda kecerdasan buatan AI negara terus diperkasa menerusi pelancaran My AI Standards. Menteri Digital optimis hasil awal berkaitan aspek pelaksanaan serta penguasaan dapat diperincikan dalam tempoh 12 bulan. Platform yang bakal menghimpunkan pakar daripada pelbagai bidang itu juga diwujudkan sebagai langkah memperkukuh kesiapsiagaan Malaysia menuju aspirasi AI Nation 2030. 50 syarikat menyalurkan sumbangan lebih RM2 juta kepada ATM untuk penyediaan 16,000 beg bagi diagihkan kepada anggota yang bertugas di dalam dan luar negara sempena Aidilfitri. Sumbangan itu merangkumi RM1.8 juta dalam bentuk keuangan dan RM254,000 dalam bentuk barangan. Inisiatif itu adalah tanda penghargaan kepada anggota ATM yang terpaksa berjauhan daripada keluarga demi menjaga keselamatan negara. 5,000 peserta dijangka menyertai acara larian dan kayuhan berbasikal PDRM Tanjung Putra 188 Fun Run dan Fun Ride 2026 23 Mei ini di Kuantan, Pahang. Pelbagai kategori dipertandingkan termasuk larian 5 dan 10 km, Fun Ride kategori VIP 10 km serta Fun Ride 50 km. Orang ramai yang berminat boleh membuat pendaftaran menerusi Facebook Polis Pahang sehingga 31 Mac dengan yuran penyertaan antara RM50 hingga RM70. Pasaran saham Asia melonjak manakala harga minyak menjunam pada dagangan Selasa susulan sentimen positif pelabur selepas Presiden Donald Trump isytihar konflik di Asia Barat mungkin akan berakhir tidak lama lagi. Indeks Nikkei meningkat 1.51% ketika pembukaan dagangan sekaligus memulihkan sebahagian kerugian selepas merosot 5.2% hari sebelumnya. Hang Seng Indeks di Hong Kong juga naik 331 mata atau 1.31% ketika pembukaan dagangan. Pasaran saham Taiwan pula mencatat lonjakan ketara apabila meningkat lebih 1,000 mata. Konflik di Asia Barat setakat ini belum memberi kesan ketara kepada ekspor komoditi negara. Walau bagaimanapun menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi, kos lain termasuk pengangkutan, logistik dan insurans dijangka meningkat sekiranya krisis berterusan. Antara komoditi yang berpotensi terjejas termasuk kayu, perabot serta barangan berasaskan minyak sawit. Usahawan perlu peka terhadap rentak pasaran serta melakukan inovasi produk dan perkhidmatan agar perniagaan kekal relevan dengan keperluan semasa, terutamanya ketika menghadapi krisis. Menurut penasihat keusahawanan Dr. Khalil Zulkifli, peningkatan kemahiran dan strategi yang tepat mampu membantu usahawan kekal bertahan serta berkembang walaupun berdepan cabaran ekonomi global. Selain perancangan keuangan yang teliti dan tumpuan kepada produk dan perkhidmatan berasaskan keperluan.
Pelan Induk Pasaran Modal CMP 2026-2030 menetapkan hala tuju jelas bagi fasa seterusnya pembangunan pasaran modal Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia berkata, rangka kerja Pelan Induk itu akan memastikan pasaran kekal relevan pada masa akan datang. Bagi menyokong matlamat itu, Bursa Malaysia akan meningkatkan usaha menarik aliran IPO serta membangunkan indeks dan program yang meningkatkan keterlihatan, daya saing dan potensi penciptaan nilai syarikat tersenarai di Malaysia. Melaka berpotensi menjadi hub pengeluaran kenderaan elektrik EV selari dengan peningkatan jumlah permintaan terhadap teknologi mobiliti hijau. Ketua Menteri berkata Melaka catat sejarah apabila kereta elektrik MGS5 EV menjadi model kenderaan elektrik pertama yang dipasang secara tempatan CKD di negeri itu. Pengeluaran MGS5 EV dijangka sebanyak 120 hingga 180 unit sebulan dan dijangka mula dipasarkan di Malaysia pada tahun ini. Presiden Donald Trump isytihar operasi ketenteraan Amerika terhadap Iran akan berakhir tidak lama lagi tanpa menyatakan tempoh khusus. Trump mendakwa pihaknya telah mencapai beberapa kemenangan. Dakwa Trump lagi tentera laut dan udara Iran telah hampir musnah. Trump juga memberi amaran Amerika Syarikat akan melancarkan serangan berskala besar jika Iran menghalang bekalan minyak dunia. Dalam pada itu, Menteri Luar Iran menegaskan negaranya akan terus berjuang selagi perlu sekaligus menimbulkan keraguan terhadap kenyataan Trump itu. Menurutnya, Iran bersedia meneruskan serangan dan menolak sebarang rundingan dengan Washington. Menurutnya, Tehran mempunyai pengalaman pahit berunding dengan Washington sebelum ini, termasuk serangan Amerika ketika rundingan sedang berlangsung. IRGC turut menyatakan mereka sendiri akan menentukan bila perang itu berakhir. Duta Iran ke PBB mengutuk keras serangan oleh Amerika Syarikat dan Israel ke atas sebuah sekolah rendah perempuan di Minab 28 Februari lalu. Beliau menyifatkan serangan sebagai jenayah perang kerana melibatkan kematian kanak-kanak. Menurutnya, pihak yang melakukan tindakan kejam membunuh 165 kanak-kanak itu mesti bertanggungjawab. Dalam kenyataan bersama, 6 Senator Demokrat berkata serangan ke atas sekolah itu berkemungkinan dilakukan oleh tentera Amerika Syarikat. Mesir umum kenaikan harga bahan api dan pemotongan perbelanjaan awam susulan kejatuhan nilai paun ke paras terendah dalam sejarah susulan konflik di Asia Barat. Kementerian Petroleum Mesir mengesahkan kenaikan 3 paun seliter berpunca daripada lonjakan kos import akibat gangguan rantaian bekalan tenaga global. Beberapa langkah kecemasan turut diluluskan bagi menjimatkan tenaga, antaranya menghadkan lawatan rasmi ke luar negara dan mempercepat peralihan kenderaan kerajaan kepada penggunaan gas asli. Pakistan turut mengambil langkah serupa apabila mengumumkan pelbagai langkah penjimatan bagi mengurangkan penggunaan bahan api susulan kenaikan harga minyak global. Perdana Menterinya bagi amaran krisis tenaga kini menjadi krisis baru bagi negara itu. Pejabat kerajaan kecuali bank akan beroperasi 4 hari seminggu, manakala separuh daripada kaki tangan dikehendaki bekerja dari rumah. Cuti sekolah juga dilanjutkan dan pengajaran akan diteruskan secara dalam talian. Baik saudara, sekian Kanta 74 Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.